Seorang wanita tidak dapat move on dari kekasih zaman kolejnya walaupun dia sudah terpisah selama 40 tahun. Tetapi dia masih yakin dengan cintanya. Jane Gustafson bertemu dengan Steve Ward di Loyola University Chicago. Mereka yakin dengan cinta mereka, namun ibu Jane menolak hubungan mereka dan mengancam untuk membuangnya jika dia bergaul dengan orang berkulit hitam. Walaupun begitu, Jane sangat mencintai Steve sehingga dia tetap berusaha untuk menjalinkan hubungan secara rahsia. Tetapi selepas 7 tahun, tekanan dari keluarganya dan hubungan jarak jauh akhirnya membuatkan Jane menyerah. Dia memutuskan hubungan dengan Steve melalui telefon. Jane akhirnya meneruskan hidup dan berkahwin dengan orang lain. Namun, beberapa dekad kemudian, dia sedar bahawa Steve adalah jodohnya yang sebenar dan menyesali keputusannya. Jadi, pada tahun 2021, setelah bersara dan bercerai, Jane akhirnya memutuskan untuk mencari Steve. Selepas berbulan-bulan mencari, dia terkejut apabila mendapati Steve kini tinggal di sebuah rumah orang tua. Steve mengalami strok dan kehilangan sebelah kakinya, menyebabkan dia menjadi gelandangan. Namun, sebaik sahaja mereka bertemu semula, Jane dan Steve akhirnya berkahwin dan mereka berjanji untuk menebus masa 42 tahun yang telah hilang. Komen pandangan korang.